Sejak dahulu lagi, orang Melayu terkenal dengan ilmu yang halus. Ada kisah tentang wali yang berjalan jauh dalam sekelip mata. Ada cerita tentang orang lama yang melipat bumi. Namun persoalannya, adakah semua yang diceritakan itu benar seperti yang difahami hari ini? Atau kita sedang menyalah tafsir warisan ilmu orang lama? Hari ini, kita sering mendengar dakwaan seperti ini. Orang lama ada ilmu terbang. Wali boleh hilang dan muncul di tempat jauh. Ada pula yang mengaitkan semua ini dengan Stargate, wormhole dan teknologi tersembunyi. Istilah-istilah ini sering berlegar di media sosial. Ada yang mengaitkannya dengan Al-Quran. Ada yang menyandarkannya kepada kisah wali dan orang saleh. Namun, tidak semua yang luar biasa itu harus diterima tanpa diteliti. Dalam kitab-kitab ulama tasawuf, memang ada perbahasan tentang perkara luar biasa. Antaranya disebut sebagai Tal Ar'ad, lipatan bumi. Ada juga perbahasan tentang karamah dan khasyaf. Namun para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qushairi dan para wali besar tidak pernah membincangkan ini sebagai teknologi. Ia bukan alat, ia bukan sistem, dan ia bukan ilmu yang boleh dipelajari sesuka hati. Karamah berlaku hanya dengan izin Allah. Ia tidak boleh dicari, ia tidak boleh diwariskan sebagai teknik. Bahkan para wali sendiri sering menyembunyikan karamah mereka kerana bimbang ia menjadi fitnah. Masalah bermula apabila istilah lama dicampur dengan istilah moden tanpa disiplin ilmu. Tal Ar'ad disamakan dengan Stargate. Karamah disamakan dengan teknologi. Filem sains fiksyen dijadikan rujukan agama. Wormhole dalam sains hanyalah teori matematik, ia belum pernah dibuktikan sebagai laluan fizikal yang boleh digunakan. Manakala Al-Quran pula bukan buku fizik kuantum, ia kitab petunjuk, bukan manual teknologi. Apabila semua ini dicampur tanpa sempadan, maka lahirlah kekeliruan. Mengakui kebesaran Allah tidak bermaksud mengiyakan semua dakwaan. Menghormati wali tidak bermaksud menokok tambah cerita. Dan mencintai warisan Melayu tidak bermaksud mencipta keajaiban yang tidak pernah didakwa oleh orang lama sendiri. Ilmu orang lama itu tinggi, tetapi adab mereka lebih tinggi. Mereka tidak bercakap tentang kuasa. Mereka bercakap tentang ketaatan. Bukan keajaiban yang mereka cari, tetapi keredaan Tuhan. Tidak semua yang luar biasa perlu dikejar. Tidak semua yang gaib perlu didedahkan. Dalam tradisi Melayu dan Islam, adab lebih tinggi daripada keajaiban. Bezakan antara sejarah, simbol dan pengalaman rohani, supaya agama dihormati dan warisan tidak disalahfaham. Jika anda mahu lebih banyak kandungan yang membincangkan sejarah, budaya dan ilmu orang lama secara beradab dan berilmu, subscribe Empire Dunia Melayu.